Saya Sim, anak perempuan Ling dari kampung Wat Nangka. Saya ingin tanya, di dunia ni banyak agama kan? Jadi berapa Tuhan semua? Dalam dunia ni tak boleh ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, bergaduh semua. Dua orang pun bergaduh, suami isteri pun bergaduh. Tuhan satu saja. Tuhan satu saja. The one and only. Tak ada dah. Tak ada dua Tuhan. Satu Tuhan. Cumanya manusia ni, kita manusia ni, semua sedang bertanya, siapakah yang paling tahu tentang Tuhan? Saya tak boleh tengok Tuhan. Tak boleh kata, Tuhan, saya mau tengok. Tak boleh. Jadi oleh kerana semua orang cakap ada Tuhan, semua orang akan cakap, Tuhan macam ni, agama ni cakap Tuhan macam ni, orang ni cakap Tuhan macam ni, God is like this, someone said God is like that. So macam-macam orang cakap pasal Tuhan. Maka dalam Islam, kita percaya Tuhan telah menghantar Rasul, messengers, hantar orang-orang yang Tuhan berikan wahyu atau Tuhan bercakap dengannya, ataupun disebut sebagai revelation. Allah berikan kepada dia wahyu. Allah bercakap. Jadi bagi zaman dahulu, sejak zaman dahulu, orang Islam percaya ada Nabi nama Ibrahim, ada Nabi nama Ishak, Ismail, ada Nabi nama Daud, ada Nabi nama Sulaiman. Banyak Nabi, banyak Rasul, berpuluh ribu, bahkan mungkin 100,000 lebih yang mendapat berita daripada Tuhan, supaya mereka memberitahu kepada manusia apa yang Tuhan mahu. Kalau orang tu Kristian, dia percaya tentang Jesus. Orang Islam pun percaya Jesus, tapi orang Islam tak kata dia Son of God. Orang Islam kata dia adalah Messenger of God. Dia adalah orang yang mendapat wahyu, orang yang mendapat berita daripada Tuhan. Dan yang paling akhir sekali yang dapat berita daripada Tuhan, orang Islam percaya namanya Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam. So Nabi Muhammad lah yang membawa ajaran, memberitahu Tuhan mahu kita buat macam mana dalam dunia ini. Adalah mustahil, impossible, Allah bagi kita hidup di dunia ni tak ada apa-apa kerja. Hidup, lahir, besar, makan, pergi kerja, kemudian mati. Tak ada apa. Mustahil. Will never be like that. Allah bagi kita hidup di dunia ini ada tugasan kita, iaitu dia suruh kita sembah dia, buat baik, buat perkara yang dia nak. Kalau kita buat baik, dia akan reward kita. Bila kita mati, dia akan masuk ke dalam syurga. Untuk itu, Islam percaya Allah hantar agama untuk kita semua jadi penganut agama itu. Agama itu Islam. Nabi Muhammad Islam, Jesus Islam, Nabi-Nabi yang sebelum itu semua Islam. Semua menyuruh menyembah Allah. Tak boleh sembah apa-apa. Tak boleh samakan Allah, ini dalam Islam. Tak boleh samakan Allah dengan apa-apa. Tak boleh samakan dia dengan dinding, dengan batu, dengan kayu, dengan bintang. Itu semua bukan Allah. Allah tak dapat dibayangkan. Allah bukan manusia. Allah is not us. Allah bukan manusia. Allah tak sama dengan apa-apa. Allah itulah yang orang Islam sembah, percaya, yang doa.
Di mana saja kita panggil, Allah itu ada. Itulah agama Islam. Jadi Islam percaya semua, all the religions, whatever they believe, there is no more than one God. But, tapi manakah agama yang Allah yang hantar supaya kita ikut? For Muslim, untuk orang Islam, kita percaya only Islam, hanya Islam. Oh, kami orang Kristian percaya Kristian, is okay, it's that up to them. Itu tak apa, dia percaya. Orang Buddha mau percaya Buddha, dia percaya. Tapi Islam percaya kalau nak masuk syurga, kena ikut arahan Allah. Arahan Allah datang melalui mana? Melalui semua nabi-nabi ni, rasul-rasul, messengers, prophets of God, nabi-nabi daripada Tuhan. So, kita kena ikut. And the last prophet and the last messenger, nabi yang paling akhir, is our messenger Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Itu orang Islam percaya. Yang hadir pada malam hari ini, kita hanya terangkan. So, kami tak tahu betul ke? Okey, saya offer ada Quran translation, ada Quran terjemahan, cuba baca. Betul ke baca? Kalau rasa betul, boleh terima. Kalau rasa saya tak mau, tak apa, tak ada paksaan. Nabi Muhammad, Quran bagi tahu la ikrah fid din, no compulsion in religion. Tak ada paksaan. Nobody can force you to accept any belief. Tidak ada siapa boleh paksa kita terima apa-apa kepercayaan. Because iman, belief is here. Our faith is here. It's not in our tongue, it's in our mind and our hearts. What we believe, that is our faith. If we say something, we believe something else. Kalau kita kata satu benda, kita percaya yang ni, Allah kira apa yang kita percaya. Betul tak? Kalau orang cakap, ini birunya, kita semua tengok ini warna apa? Merah. Kalau awak tak kata biru, saya tembak awak. Pun kita berkata, ya biru, memang biru. Tapi kita percaya tak? Kita tak percaya. Kita takut kat dia. Tapi kita tahu ini warna merah. Kepercayaan di sini. So kita kena percaya tidak ada Tuhan, melainkan hanya satu Tuhan. Okey. Terima kasih.